Baiklah, selamat datang ke hari pertama acara Johor Bike Week 2017 yang berlangsung di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru, di mana untuk hari pertama ini ada berbagai program menarik menanti anda. Antaranya sudah berlangsung pada sebentar tadi BMW Riding Skill Demonstration bersama dengan Encik Tommy Lee, salah seorang jurulatih profesional yang mendapat pengiktirafan daripada pihak BMW untuk menjarakan acara Johor Bike Week 2017. Dan bagi abang-abang sado yang ada dekat sini, kalau nak menyertai pertandingan Gusti Lengan, sila menuju ke kaunter urus setia Johor Bike Week untuk mendaftarkan nama anda, di mana acara Gusti Lengan akan berlangsung pada hari esok, hari kedua Johor Bike Week 2017 dijalankan. Dan pada sebelah malam nanti, jangan lupa berbagai acara pentas menanti anda, antaranya pertunjukan istimewa daripada Abang Sando dan persembahan daripada dua artis jemputan yang akan bersama dengan kita bersama dengan Johor Bike Week, di mana kita akan dihiburkan oleh Aliza Aziz dan juga Muhammad, seorang pesakit kanser daripada Yayasan Max, yang dibawakan khas untuk acara Johor Bike Week 2017. Dan sebagai penutup untuk acara hari pertama, jangan lupa bersama dengan kami pada jam 10 malam untuk acara Kuda Kepang, salah satu acara istimewa tradisional yang dibawakan untuk anda oleh pihak penganjur bersama dengan acara Johor Bike Week 2017. Jadi terus bersama kami di acara Johor Bike Week. Saya akan terus bersama anda sehingga hari Ahad nanti, di mana berbagai lagi program-program dan acara menarik menanti anda sepanjang acara Johor Bike Week 2017. Kita jumpa lagi.
temukan untuk Firas Abdul. Kau tak ikut step pun. Peserta kedua, sekali lagi mewakili saudara MC Muhammad Safwan. Itu dia. Peserta ketiga kita, mewakili Kota Tinggi Bikers, Syafiq. Amboi. Wah, itu dia. Baiklah, kita teruskan dengan peserta keempat, mewakili Umang-Umang Bikers, Along Yakuza. Kita teruskan dengan peserta yang kelima dan terakhir, Muhammad Sukri, juga mewakili Umang-Umang Bikers. Alright, temukan untuk peserta-peserta kita. Okey, nanti. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan janda. Terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan. Hanyalah untukmu sayang, bagaikan pantai dan lautan takkan terpisah. Kasih sayangku ini hanyalah untukmu.
mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Mr. N.O. Remlik Naha. And we will end your week just like a Sunday. We must shut the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. We must shut the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must shut the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it burn them. We must shut the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must shut the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. We must shut the place, turn up the bass and make some sound, boy run. Baiklah, selamat datang ke hari kedua acara Johor Bike Week 2017 yang berlangsung di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru, di mana hari kedua ini berbagai program, berbagai acara menarik menanti anda. Antaranya acara akan dimulakan dengan pertunjukan basic riding skill bersama dengan Encik Tommy Lee, seorang jurulatih berpengalaman yang dibawakan khas untuk anda oleh pihak BMW bersempena dengan acara Johor Bike Week. Dan ini akan diikuti dengan pertandingan Gusti Lengan yang akan berlangsung lebih kurang pada jam 11 pagi nanti, dan dituruti dengan persembahan bike stand yang akan dijalankan oleh Encik Zul Olen dan juga Tun Syahid. Majlis akan berehat seketika lebih kurang jam 12.30 tengah hari dan akan kembali pada jam 2.30 petang untuk upacara perasmian yang sekali lagi akan disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibn Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor, selaku tetamu kehormat acara Johor Bike Week 2017. Dan selepas upacara perasmian pada jam 3 petang, upacara flag off untuk Sunset Ride, di mana konvoi acara Johor Bike Week 2017 akan ke Forest City sebagai salah satu daripada acara Johor Bike Week 2017. Dan pada sebelah malam pula, jangan lupa akan diadakan jamuan makan malam acara Johor Bike Week 2017, dan kita sama-sama akan berhibur dengan penyanyi jemputan khas acara Johor Bike Week 2017, Bandi Amok. Itu tadi sebahagian daripada acara-acara yang menanti anda di acara Johor Bike Week 2017. Teruskan bersama kami di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru, hari kedua Johor Bike Week 2017. Daripada Kelantan dijemput hadir belakang 7/7/2017 7 dan 8 Kelantan. Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Kim Long on the mix. Ladies and gentlemen, please welcome to Vidbeck. DJ Kim Long on the mix.
hari dan seperti nampak dari siang ramai mereka-mereka saya wajib nak sampai dan yang gue macam di atas jalan raya. Saya dan kawan sedang menguruskan parking motor. Sekarang ni hampir 1,200 bikers telah datang ke showroom ini. Kita ada motor biker Brotherhood. Ampun Tengku, patut bagi pihak Johor Bike Week 2017 merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas keberangkatan yang amat mulia Tunku ke Majlis Perasmian Johor Bike Week 2017 pada petang yang mulia ini. Sesungguhnya keberangkatan yang amat mulia Tunku akan menyerikan lagi majlis pada petang ini dan merupakan salah satu manifestasi minat dan kecenderungan yang amat mulia Tunku terhadap sukan dan aktiviti permotoran negeri ini. Untuk makluman yang mulia Tunku, Johor Bike Week 2017 ini adalah anjuran gabungan kelab-kelab motosikal negeri Johor yang mana kesemuanya berjumlah 124 kelab
Selamat petang. Salam muafakat Bikers. Selamat datang ke Johor Bike Week 2017. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi selepas lebih kurang 6 bulan perancangan dan usaha keras semua pihak yang terlibat, hari ini dapat kita merealisasikan acara Johor Bike Week 2017. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada biker-biker seluruh negara termasuklah Sabah dan Sarawak yang sudi datang memberi sokongan, dan tidak lupa juga kepada biker-bikers yang datang dari luar negara, Singapura, Thailand dan juga Indonesia yang turut bersama kita memeriahkan Johor Bike Week. Saya juga berterima kasih kepada bikers yang daripada Kuching, iaitu datang 3 kontainer khusus untuk Johor Bike Week. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Di sini juga saya ingin merakamkan perhargaan terima kasih kepada para penaja Johor Bike Week 2017, terutamanya pihak PNB Komersial Sdn Bhd yang sudi menaja tapak berlangsungnya acara hari ini. Saya dan seluruh warga kerja Johor Bike Week 2017 berharap para peserta akan bergembira dan terhibur dengan pelbagai program dan aktiviti yang telah disediakan oleh para jawatankuasa Johor Bike Week 2017 ini. Seterusnya dapat mengukuhkan lagi ikatan persaudaraan bikers sejajar dengan tema Johor Bike Week 2017, iaitu Ride, Loyalty, Respect.
Lagi kuat. Lancang kau ni. Hai. Oh yeah. Yeah. Macam tak kerti nak ye je Alamak. Yeah. Shot. Oh yeah. Aku seorang-seorang je kat sini Korang semua tengok je. Boleh harap korang. Oh yeah. Yeah. Maaf bang. Okey. Boleh pergi ke motor anda. Saya ucapkan tolong pulang. Coba motosikal Demak 135 cc. Baiklah, sekali lagi melaporkan dari tapak acara Johor Bike Week 2017 di mana hari ini hari ketiga kami telah berada di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru dan bersama saya adalah pengurusi acara Johor Bike Week, Datuk Jamaluddin bin Masud. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey Datuk, ada serba sedikit soalan untuk Datuk berkenaan dengan acara Johor Bike Week ini, di mana soalan saya, Datuk ceritakan serba sedikit tentang perjalanan penganjuran dan cabaran acara Johor Bike Week 2017 ini. Okey, kalau nak diceritakan rasa saya kena duduk kat sini lagi 3 minggu kot. Okey, kita ringkaskan lah. Okey, seperti biasalah perjalanan kita untuk menganjurkan Johor Bike Week 2017 ni memang agak mencabar. Okey, saya mengatakan agak mencabar sebab apa? Kita dah 7 tahun tak menganjurkan Johor Bike Week di negeri Johor. Jadi dari segi kita nak 7 tahun tu maknanya nak kumpul macam-macam lah. Dari segi kawan, dari segi sambutan, agak memang mencabar lah. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama AJK sokongan yang kuat dari segi semua AJK, pihak-pihak yang berkenaan daripada pihak swasta, persendirian, kerajaan, semi government semua, alhamdulillah akhirnya kita dapat menjayakan Johor Bike Week 2017 ni dengan saya boleh katakanlah agak berjaya, insya-Allah. Okey Datuk, bagaimana pendapat Datuk pula tentang sambutan secara keseluruhan bagi acara Johor Bike Week 2017? Okey, alhamdulillah macam saya cakap tadi dengan sokongan kawan-kawan dan dengan kehendak ilahi, dengan keadaan cuaca lah yang memang orang kata ada sejuk, ada panas kan. Alhamdulillah memang perjalanan Johor Bike Week kali ni memang baik lah. Okay. Itu daripada pandangan saya kan. Tapi daripada pandangan luar, kita akan tengok lah feedback daripada rakan-rakan kan, media apa semua kan, macam mana kita punya perjalanan Johor Bike Week kali ni. Okey Datuk, saya difahamkan dan dimaklumkan tadi semalam saja lebih kurang 5,000 peserta yang ada di tapak pesta ini. Dan apakah ini acara seperti ini akan diteruskan pada masa hadapan? InsyaAllah macam saya cakap tadi, perjalanan Johor Bike Week kali ini kita adalah atas gabungan kelab-kelab motosikal negeri Johor. Jadi terus terang cakap dari segi dana apa semua kita kena fikirkan sendiri. Dan saya haraplah untuk masa akan datang nak pandangan daripada pihak-pihak yang berkenaan, kerajaan, pelancongan kan, dah boleh nampak lah apa yang kita buat ni. InsyaAllah dalam masa 3 hari ni kita boleh tarik masuk pelancong lebih daripada 5,000 orang. So kat situ dari segi kita membantulah, membantu dari segi hotel-hotel, kedai-kedai makan kat sini kan. InsyaAllah benda tu boleh menjana sedikit pendapatan lah, sampingan untuk mereka semua yang terlibat dalam Johor Bike Week. Okey, berikut tadi daripada Datuk Jamaluddin Mansur selaku pengurusi Johor Bike Week 2017. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Banyak membantu memeriahkan. Terima kasih. Dan inilah laporan terakhir saya daripada tapak acara Johor Bike Week 2017. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat tengah hari, selamat datang ke hari ketiga acara Johor Bike Week 2017 yang berlangsung di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru, di mana untuk hari ketiga ini kita ada banyak lagi program-program yang menanti anda, di mana antaranya akan berlangsung. Pada hari ini kita akan adakan pertandingan auto show untuk klasik dan juga klasik bike dan juga klasik cars. Selain daripada itu, pertunjukan basic riding skill daripada Encik Tommy Lee yang dibawakan oleh pihak BMW. Dan jangan lupa kita ada sesi lowongan daripada vendor-vendor yang terus serta menjayakan acara Johor Bike Week 2017. Juga masih lagi bersama dengan kami untuk hari yang terakhir ini, kita ada NCSU Kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor, kita ada Jabatan Bomba dan Penyelaman, kita ada rakan-rakan daripada TNB dan juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang turut memeriahkan acara Johor Bike Week 17. Jadi terus bersama kami hari terakhir acara Johor Bike Week 2017 di Plaza di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru, dibawakan langsung untuk anda oleh Gabungan Bikers Negeri Johor. Ditawarkan pada hari ini dan selama 3 hari lah termasuk hari ini, kita menawarkan perkhidmatan untuk pembaruan lesen memandu, pembaruan cukai jalan, kita ada semakkan saman JPJ, kita juga boleh mendaftar sebagai rakan skop muda JPJ. Hari ini kita ada pengurangan kompaun sebanyak 30% bagi sam-saman JPJ yang boleh dikompaunkan. Okey puan, jadi jangan lupa bagi anda yang ada saman tertunggak tu boleh datang ke kaunter JPJ hari ini, di mana diskaun sebanyak 30% je puan? 30%, ya. 30%? Okey, Abang Alias, berapa ramai ahli-ahli Goldwing yang datang hari ini? Oh, hari ini dalam 4 buah berdatang, tapi semalam dah ramailah yang datang kunjung ke Johor Bike Week ni. Okey, dan pendapat abang tentang acara Johor Bike Week ni? Ini memang baguslah. Saya fikir dah lama Johor tak adakan Bike Week ini. Kalau tiap-tiap tahun diadakan, memang diraikan oleh biker-biker lah. Dari mana-mana lah, Singapura ke sampai dari Thailand juga. Okey, dan bersama kami juga adalah Abang Ilyas, salah seorang penegang Goldwing Singapura. Abang Aris. Okey, Abang Aris, pendapat abang tentang acara yang berlangsung setakat ni? Oh, ini saya rasa di antara yang terbaik di kalangan Bike Week dalam Malaysia. Lagipun Johor dah 7 tahun tak bikin Bike Week, jadi kita memang menunggu-nunggu saat ni. Harap-harap akan datang kita sentiasa support Johor Bike Week.
Berada di gerai-gerai vendor yang menjayakan acara Johor Bike Week 2017, di mana saya akan menorma sama salah seorang daripada pengunjung kita. Assalamualaikum bang. Okey, nama abang siapa bang? Syaidan. Dan. Syaidan. Adan, boleh panggil Dan ya? Dan. Okey, abang Dan daripada mana abang Dan? Daripada Melaka. Melaka, datang ke sini semata-mata untuk acara Johor Bike Week? Ya, betul. Okey bang, apa pendapat abang tentang acara Johor Bike Week? Okey, meriah tengok daripada highway pun penuh dengan biker-bikers, daripada utara pun ada, daripada selatan pun ada. Okey bang, semalam abang ada di sini? Malam tak ada, saya datang sekejap je hujan. Okey, terima kasih bang atas sokongan anda. Dan kita ada salah seorang lagi pengunjung yang berada di tapak acara Johor Bike Week. Apa khabar bang? Khabar baik. Nama abang siapa bang? Muhammad Aminul Syafiq. Okey, Aminul daripada grup mana ni? Kota Tinggi Bikers. Kota Tinggi Bikers. Dan untuk acara Johor Bike Week ni, berapa ramaikah anggota Kota Tinggi Bikers yang datang? Lebih kurang dalam 30 lebih gitu. 30 lebih tu. Jadi nak tanya Syafiq, apakah pendapat Syafiq keseluruhan tentang acara Johor Bike Week 2017 ni? Keseluruhannya semua okey, berjalan dengan lancar dan tak ada apa yang janggal lah. Okey, terima kasih Syafiq atas sokongan. Pada ketika ini saya di gerai-gerai vendor yang menjayakan acara Johor Bike Week, di mana kalau anda berada di sini, pelbagai produk yang anda boleh dapatkan, khususnya produk-produk berkaitan motosikal yang ditawarkan pada harga yang amat istimewa. Dan jangan lupa bersama dengan acara Johor Bike Week ini, vendor-vendor ini menawarkan harga-harga yang istimewa dan promosi-promosi menarik, dan kita akan cuba menemu bual beberapa rakan-rakan peniaga yang serta menjayakan acara Johor Bike Week. Jom. Okey, assalamualaikum kak. Wakil kedai. Okey, apa khabar kak? Okey, alhamdulillah sihat. Nama kak siapa kak? Azhar. Azhar. Dan untuk kedai akak ni, apakah produk-produk yang ditawarkan kepada bikers-bikers yang mengunjungi acara Johor Bike Week? Setakat ni yang kita ada barang second hand, carburetor, helmet. Okey, dan untuk hari terakhir berlangsungnya acara Johor Bike Week ni, mungkin ada promosi istimewa? InsyaAllah ada lah. Untuk promosi helmet, harga akan turun RM50, daripada RM850 jadi RM800. Lain-lain tu mungkin ada lelungan sikit lah untuk yang spare part second hand. Okey, jadi jangan lupa berbagai tawaran-tawaran istimewa untuk hari terakhir acara Johor Bike Week 2017 di tapak acara Johor Bike Week di Pelangi Leisure Mall Johor Bahru. Jual makanan dan minuman khususnya kepada bikers-bikers yang berada di tapak acara Johor Bike Week ini. Kita ada berbagai menu yang ditawarkan. Antaranya saya berada di Harmoni Nasi Lemak Kukus dan juga Laksa Penang yang menyediakan hidangan-hidangan istimewa nasi lemak dan laksa Penang untuk para pengunjung acara Johor Bike Week menikmati hidangan anda. Jadi apa kata kita singgah di sini, dan di sebelah saya pula kita ada Cendol King. Khas untuk bikers, dah panas-panas ni kawasan, kita rehat, kita relax sebentar, hilangkan dahaga sambil menikmati secawan cendol. Ada Singapura. Okey abang, nama abang siapa bang? Jai. Untuk acara Johor Bike Week ni, berapa ramai yang turun dari Singapura? Kita ada dekat 30 ahli ni semuanya. 30 ahli termasuk wanita? Semua, ya. Dan apa pendapat abang tentang acara Johor Bike Week 2017 ni? Tunggu menarik. Kata orang ni kan jarang-jarang diadakan di Johor. So ini pertama kali kita turun di Johor lah. Biasanya kita terus ke utara, tapi hari ini untuk ke Johor pula. Okey, dan sekiranya selepas ini ada lagi penganjuran acara Johor Bike Week, adakah rakan-rakan daripada Singapura ni akan terus beri sokongan? InsyaAllah kita akan beri sokongan dengan penuh. Baiklah, pada petang ini saya bersama dengan Encik Sahirwan, wakil daripada Ride for Jalil, charity fun ride yang akan diadakan pada bulan April. Yang akan diadakan bila tu Encik Wan? 9 dan 30 April, 2 hari. 29 dan 30 April. Di mana tu Encik Wan akan diadakan? Okey, Ride for Jalil ni adalah satu acara program konvoi bermotosikal kuasa tinggi yang ideanya dicetuskan sendiri oleh Yang Amat Mulia Tengku Panglima Johor, Tengku Abdul Rahman. Perjalanan sejauh lebih kurang dalam 270 km akan bermula daripada Muar dan berakhir di dataran Bandaraya Johor Bahru. Tapi kita akan ada lebih kurang dalam 9 pit stop, di mana di Keluang kita akan ada side event yang akan ada beberapa acara lah yang akan diadakan di situ. Dan kita akan berhenti juga di beberapa tempat
termasuk 2 lokasi yang akan dikenal pasti untuk memberi sumbangan kepada pesakit-pesakit kanser. Kerana tujuan ride ni diadakan adalah untuk mengumpul dana bagi Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor. Dan bagi bikers-bikers mungkin yang ingin turut serta dalam acara charity ride ni, adakah sebarang yuran penyertaan dikenakan? Yuran yang akan dikenakan adalah cuma RM200 sahaja. RM200 merangkumi makan minum, penginapan mungkin? Penginapan. Kita akan penginapan dan ada satu gala lunch akan diadakan. Baiklah, begitu tadi sedikit maklumat tentang program Ride for Jalil yang akan diadakan pada 29 dan 30 April 2017 yang akan bermula daripada Muar dan berakhir di dataran Bandaraya Johor Bahru. Jadi dipelawa kepada bikers-bikers untuk terus serta menjayakan acara ini. Rakan-rakan semua yang ada pada hari ketiga acara penutup Johor Bahru 2017. Tahniah, terima kasih. Dan yang saya nampak yang paling cantik seragam adalah Black Pirate ni daripada Singapura ni. Cantik baju dia. Seragam. Alhamdulillah, bersyukur keadaan ilahi kita telah sampai ke hari ketiga dan acara penutup Johor Bahru 2017. Saya selaku Setiausaha Johor Bahru 2017 Encik Khairil bersama Jawatankuasa mengucapkan terima kasih pada semua jawatankuasa. Terima kasih kepada semua biker-bikers yang datang. Dan untuk pengetahuan ni, saya secara gampang saya berbincang dengan beberapa marshal dan juga AJK. Kehadiran semalam sahaja lebih 5,000. Itu satu kejutan bagi kami. Kita target KPI kita 3,000. So 5,000, parking pun dah penuh. Dan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah segala kekurangan, kelemahan daripada kami perlukan. Kalau ada sebarang cadangan, boleh usulkan, boleh WhatsApp pada nombor saya, pada nombor pengurusi Datuk Jamal ataupun terus pada Haji Raf. InsyaAllah segala kelemahan akan kita perbaiki di masa akan datang. Dan apa yang saya cakap, inilah ni bila bagi mengejut ni, inilah dia. Teks ni kalau saya baca ni yang semalam, dia je letak teks kat sini. Okeylah, tak ada apa-apa nak cakap. Kepada vendor-vendor, terima kasih kepada Kak daripada Miri Sarawak, daripada KL Bike Empire, kepada Sifu, kepada penaja kita BMW, kepada Harley Davidson, Bike Empire KL, Sifu, X Performance, vendor-vendor yang menaja hadiah Jawatan Bertuah, pada penaja-penaja, terima kasih banyak-banyak. Jasamu kami kenang. Semoga Allah merahmati segala sumbangan anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Yang Berjaya Kekuasaan dan rakan-rakan. Saya selaku tuan rumah daripada PNB Commercial yang menguruskan Pelangi Lajemah ni mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari pertama tadi, Jumaat sehinggalah ke hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada gabungan-gabungan bikers yang telah bertukar lumus. Saya rasa daripada 6 bulan yang lepas, diorang telah berusaha untuk meraikan dan mengadakan majlis Johor Bike Week 2017 di negeri Johor ni. So tahniah kepada semua yang telah menjadikan majlis dan tahniah kepada semua yang datang daripada hari Jumaat sehingga ke hari ini. Sekian. Assalamualaikum. Amat berterima kasih duduk di atas pentas. Tadi macam-macam skrip ada di dalam otak ni. Tapi sekarang skrip dah hilang. Jadi beginilah, saya berterima kasih kepada semua kelab bikers seluruh pelosok Malaysia yang datang ke Johor Bahru, yang beri sokongan besar kepada Johor Bike Week, kepada Singapura, Sabah, Sarawak, dan jika ada Thailand, kita minta sekali lagi buat datang dengan lebih ramai lagi. Haji Rok. Dan juga saya berterima kasih kepada Malaysian Army Bikers Club yang saya menduduki sebagai, nak kata penasihat, semua benda aku nasihat. Jadi saya sebagai selaku penaung kelab berterima kasih kepada semua. Banyak sponsor semalam Haji. BMW, Harley Davidson,
Ducati ada sponsor ke? Kalau ada kita terima kasih juga. Tapi saya dengar BMW banyak sponsor. Kita minta juga kelab-kelab di Singapura. Lain kali bila kita buat, minta dia datang dengan force yang lebih kuat lagi. Dan nampak tadi bos susun dan uniform nampak seragam. Saya pun nak cakap banyak-banyak tak boleh, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya menutup Johor Bike Week tahun 2017 dengan resmi. Antara Johor Bike Week 2013 terutamanya kepada semua bikers yang turun ke Johor. Menyayankan acara Johor Bike Week 2013. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada AJK Indo kerana memberi saya penghormatan untuk menjaga bahagian keselamatan, di mana bahagian keselamatan merangkumi di tapak dan juga di luar, di mana peserta-peserta yang datang daripada luar negara termasuk daripada Indonesia dan Sabah Sarawak, daripada Thailand, di mana kita bekerja selama 3 hari ni
mengambil dia daripada RNR Pandan bawa ke tempat event dan bawa pula ke hotel, ambil hotel bawa ke tempat event, balik semula pergi ke RNR Pandan dan juga membawa konvoi yang agak panjang dekat 500 biji ke Forest City. Saya amat merasa terharu dengan rakan-rakan saya daripada Marshall Johor Bike Week yang ada daripada gabungan persatuan-persatuan yang berbeza hari ni. Yang ada ni lah, yang lain dah balik ke penatan agaknya. Jadi kepenatan yang kami ada ini selama 3 hari 3 malam bukan kata satu pengalaman yang amat baru dan sukar, kerana Johor Bike Week kali ini penuh dengan dugaan, melibatkan 200 lebih bikers. Jadi sekian, terima kasih.